Nak jadi penceramah hebat, tuan-tuan perempuan, antara perkara yang paling penting, kan, daripada teknik-teknik yang Encik pernah belajar, yang paling penting adalah ni, penceramah hebat, mendapatkan kesatuan. Kesatuan matlamat, atau boleh kita letak, tuan-tuan perempuan, objektif. Okey, menjadi penceramah yang hebat bukan tentang kamu pandai berbicara saja. Menjadi penceramah yang hebat bukan sekadar kita menggunakan slide yang cantik-cantik, tidak. Tetapi penceramah yang hebat sebenarnya mereka mendapatkan kesatuan bersama dengan audiens apa yang nak dicapai. Contoh, ada satu topik dijemput oleh pengajuk dan leader kita lah untuk menyampaikan ceramah tersebut. Jadi kita pun sebagai ceramah, kita menyanyi, kita bercakap dengan baik, kan, berpantun-pantun, ya, macam-macam perkara yang kita guna, tuan-tuan perempuan. Tapi adakah objektif tercapai ataupun tidak? Kalau tidak tercapai, mungkin itu sahajalah kali terakhir kita dijemput oleh pengajar tersebut. Kerana semua orang dekat dunia perempuan, mereka memerlukan objektif ini tercapai, ya. Sebab tu mereka buat topik. Contoh, ada problem berlaku dekat sesuatu tempat dan mereka nak selesaikan masalah tersebut. Lalu dibuatlah satu topik dalam satu tajuk. Mereka berfikir, nak cari ceramah yang mana, kan? Nak cari penceramah yang mana untuk sampaikan topik tersebut. Bermakna topik yang kita ceramah itu sebenarnya menjadi solusi kepada masalah yang sedang berlaku di situ. Untuk bagi penerangan itu dan ini, ingat, ceramah kita adalah satu bentuk cara kemajuan audiens kita. Kalau sekadar bagi suka-suka, kan, nak bagi dengar suara kita dan sebagainya, itu hanyalah biasa-biasa. Motif utama kita jadi penceramah adalah kita mahu jadikan ceramah kita itu sampai dan dibuat oleh audiens, sampai dan menyelesaikan masalah audiens, sampai dan mengembirakan audiens. Kerana itu kita perlukan kesatuan bersama dengan audiens dalam matlamat ataupun ada objektif. Saya yakin dan percaya tuan-tuan perempuan pernah dengar perkataan yang macam ni, contohnya, kan, siapa kat sini nak berjaya angkat tangan sebut saya, kan. Siapa yang di kat sini mahukan kewangan yang lebih baik, angkat tangan sebut saya, tuan-tuan perempuan. Jadi mereka, audiens ni, mengangkat tangan bersama dengan kita sebagai penceramah ni adalah untuk mendapatkan kesatuan dalam matlamat ataupun objektif. Contoh, ceramah kita hari ini adalah berkenaan dengan masalah kewangan ataupun parenting, tuan-tuan perempuan. Mesti ada something yang nak disampaikan oleh pihak pengajuk. Kalau tidak, takkanlah diberikan topik itu, tuan-tuan perempuan. Ada sebab dia sendiri. Ada sebab tersendiri kenapa topik itu diberikan kepada kita. So, tuan-tuan nak tak nak penceramah yang hebat bukan sekadar bercakap sahaja, tetapi ceramahnya mampu mengubah kemajuan audiens mereka. Nak majukan audiens macam mana? Perlu dapatkan kesatuan matlamat pun objektif, tuan-tuan.